Sah tak semayang kalau berselawat lepas solat tarawih? Lepas solat tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Tok Bilal, sallallahu wa sallama alaihi, selawat. Mu selawat tak? Mu selawat? Sudah dah. Hukumnya sah. Dah. Berapa tak sah pula? Selawat kan? Salam tak lagi? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selawat. Sah tak? Kalau nyanyi batal tak semayang lepas salam? Lepas semayang tarawih nyanyi. Dah batal. Dah kalau selawat batal. Ni bodohnya Wahabi ni. Nah, kan? Salam dah kan? Betul tak? Salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nyanyi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 14 melintang jalurmu. Batal tak? Tak. Selawat lagi molek. Kenapa? Kerana Allah suruh sallu alaihi. Nampak? Hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi. Nabi pula suruh man salla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat atasku sekali, Allah ampun dosanya 10 kali. Nabi suruh. Jadi orang yang selawat masa sembahyang tarawih, siapa suruh? Nabi suruh. Jelas? Kan bila pula Nabi suruh? Tadi man salla alayya salatan wahidatan. Siapa yang berselawat atasku sekali. Nabi kata tak bila? Nabi kata tak hari apa? Nabi kata tak malam dan siang? Nabi kata tak bulan berapa? Jadi kalau kita selawat lepas tarawih, masuk tak dalam hadis tu? Tak ada tu. Faham lagi? Jadi di mana-mana muslawat lepas tarawih, muslawat masa nanah ubi, muslawat masa muda kerja pelanduk dalam hutan, muslawat masa ngaik, semuanya sama, dapat kelebihan yang dijanjikan dalam hadis-hadis tentang selawat. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum kita kena vaksin di bulan puasa? Vaksin ni ada yang membatalkan, ada yang tidak batal. Cocok pada kepala baru lengang ni tidak batal. Kerana yang membatalkan puasa ialah memasukkan suatu ke dalam 4 rongga terbuka pada had batin, iaitu tekak dan hidung dan telinga dan kemaluan. Jadi kalau ambil vaksin berbentuk pil, telang masuk dalam perut, batal puasa. Kalau vaksin cocok lengan, tidak batal. Bini kita demam, cocok punggung, tidak batal. Anak kita sakit gigi, cocok atas gusi, tidak batal. Tu budak-budak mengisap dadah, cocok tekak, tak batal. Heroin, dia budak rasa. Nampak tak? Kenapa? Kerana tekak bukan rongga terbuka. Okey? Soalan seterusnya.